Sekarang ni kita dah sampai di Pulau Kentut ataupun Pulau Sidu. Nama baru dia. Okey. Korang tengok kawasan dia memang cantik tapi tak besar sangatlah. Pulau dia kecil je tapi air dia sangat-sangat jernih. Ni first time ni saya mai. Boleh tengok kawasan ni. Cantik betul ya. Luar biasa, cantik dia luar biasa. Sekarang kita ada dekat kawasan pantai dia. Memang cantik. Boleh tengok dia punya pasir dia bersih. Lepas tu dia punya ayak dia biru. Boleh tengok. Uish. Cantik betul noh. Ni kali pertama ni saya mai. Kali pertama. Saya ingatkan beras basah dia cantik. Pulau Sidu ni pun cantik juga. Pulau Kentut ni. Tengok ada kereta. Tu. Kereta mana? Yang tu menarik lah. Okay. Aktiviti dekat sini jet ski ada. Kereta apa? Kereta dah layak pun ada. Orang panggil apa? Kabut. Semua ada. Kabut pun ada. Apa tengok? Dekat sini hampa boleh main bola tampar. Okey. Nampak tu. Hampa boleh main bola tampar. Memang best. Siap ada bola dia lagi kat sini. Tu bola dia. 5-5 lawan 5-5. Okey, kita nak naik jet car. Kita nak main jet car ini. Dapat naik jet car. Laju. Memang best naik jet car tu. Okey. Best naik jet car tu. Laju. Kau boleh tengok lah. Dia punya pusing tu pening kepala. Okey, kita dah habis buat aktiviti. Banyak aktiviti yang kita dah buat kat sini. Memang best. Pulau ni memang best. Dan air dia pun jernih. Nak kena kunjung pun boleh. Right. Okey. Memang best. Terbaik ni. Tengok ada apa. Tadi kita main dah. Kita nak main tengok sekali lagi. Jom kita pergi depan sikit. Kita nak tengok ada apa. Ada ketam-ketam juga kat sini. Boleh nak lepak-lepak kat sini. Bahaya sikit lah. Dia lincin sikit kawasan dia ni. Dia lincin sikit. Lepas tu dia boleh nampak Pantai Cenang. Okey, daripada pulau ni boleh nampak Pantai Cenang guys. Nampak boleh tengok tu. Nampak Pantai Cenang. Dekat saja pulau ni. Dia area ni dia nampak. Dia daripada sini dia memang nampak lah. Okey. Tu bangunan dia. Dia bukan nampak Pantai Cenang lah. Dia nampak pantai tengah. Dia nampak pantai tengah daripada sini. Jeti Teluk Baru. Dah habis semua aktiviti. Okay, thank you. Nanti korang request nak video apa lagi. Okay, see ya.